Tudus yang komen macam ni, dia ingat dia bagus sangat ke? Ha? For information, my dad pun memang purely Indo juga. Masalahnya, hina ke orang Konoha ni? Ha? Dia susah payah dari dulu besarkan anak-anak dia, which is my different mother punya children, which is my siblings lah, half siblings kan, which is anak kandung, adik-adik kandung lah. Dia membesarkan anak-anak tu dari kecil tau. Tak pernah minta tolong orang. Tak pernah minta sedekah dengan orang lah. Lepas tu dia jadi guru besar dekat Batu Pahat. And then dia travel KL. Waktu tu dia jumpa abang aku. Okay lah, lepas tu diorang kahwin. Aku faham lah macam mana orang kat sini punya racism. Actually quite bad. Nasib baik muka aku tak ikut muka, tak nampak muka orang Indo kan. Sebab family dia pun adik-adik aku, which is pure Indo. Sebab mak dia orang memang orang Indo. Mak aku orang Malaysia lah, Sharifah. Memang Arab-Arab lah. That's why aku tak ikut into Indo. Tapi my dad's family pun tak mau ke Indo. Sebab diorang, kau ingat kat sana tu Jawa je ke? Orang Melayu pun ada. And Jawa ke, tak kisahlah Jawa ke Melayu ke, tak ada masalahnya. Jodoh tu ketentuan Allah. Faham tak? Kita semua serumpun guys. Tolonglah jangan terikut sangat. I understand that some of Indonesians yang very toxic in social media, tapi not all. Yes, get back to the topic. Ayah aku yang menyara kita orang dari kecil sampai ke besar. Yes, my uncle, my auntie pun ada tolong sikit lah my mak. Tapi yelah, I mean like, dia tak pernah minta sedekah, tak pernah susahkan orang pun. Lastly, adik-beradik aku yang lain mak tu, alhamdulillah, berkat didikan ayah aku, alhamdulillah abang-abang kakak aku semua dah berjaya, alhamdulillah, insyaAllah. Apa lagi? Macam Kokori siang malam hentam Malaysia. Yang kau nampak Kokori, yang kau tak nampak ke orang-orang kita yang hentam Indonesia juga? Itu kau tak nampak ke makcik, pakcik? Yang kau nampak, biasalah manusia kan. Yang dia nampak jahat orang. Jahat sendiri dia tak nampak. Ya, orang sendiri dia tak nampak. Dia nampak jahat orang, dia nampak salah orang. Salah sendiri dia tak perasan, dia tak nampak, dia pura-pura tak nampak. Biasalah manusia memang macam tu. At least dia bukan kutuk dan hina Malaysia. Memanglah makcik, at least dia tak kutuk dan tak hina Malaysia. Sebab dia tahu, dia datang sini, ya, merantau dekat sini, ya, cari makan dekat negara aku. Takkanlah dia bodoh nak kutuk negara aku. Ya, kau pergi ke negara, contoh Australia, makcik atau pakcik. Kau bekerja dekat sana, kau kutuk negara Australia. Kau rasa kau boleh cari makan tak kat negara tu? Sila hari bulan kau masuk dalam, jalani hukuman dan baru kau dihantar balik. Sama juga dengan jantung pisang dan geng-geng dia. Mana mungkin dia nak kutuk negara Malaysia, mana mungkin. Mestilah dia puji-puji negara Malaysia. Sebab apa? Sebab dia cari makan dekat sini, dia cari muka dekat sini. Pakai ni, otak ni. Pakai cara logik ni. Common sense sikit. Ya? Dah tua-tua tu berakal sikit. Apa lagi kau cakap? Dia cuma membandingkan kemajuan Malaysia. Membandingkan kemajuan Malaysia dengan Indonesia. Kononnya, Malaysia lebih maju daripada Indonesia. Okey, kalau Malaysia lebih maju daripada Indonesia, saya terima sebab Indonesia negara yang besar, penduduk yang ramai. Ya, Malaysia mempunyai penduduk yang sikit. Ya, kita punya sistem pemerintahan, cara kita memerintah pun
berlainan ya. Setiap ada speciality dia, ada macam orang cakap apa, macam kelebihan dia ya, dari segi pemimpin ya. Kita punya presiden pun lain ya, cara corak pemimpin, corak pemerintahan pun berbeza ya. Okey, kau cakap apa? Cuma dia membandingkan kemajuan Malaysia dengan sambung tu mesti dengan Indonesia lah ya kan. Kau ni ada tengok video dia separuh jalan ke? Sekerak jalan ke atau penuh? Kalau setakat dia nak membandingkan kemajuan Malaysia dengan Indonesia, ya, aku boleh terima lagi. Ataupun dia nak kutuk, nak kritik sistem pemerintahan dia, kata kononnya, ya betul lah. Kita ni 5 tahun sekali kita mencalon bapa presiden ya. Kita negara demokrasi. Itu saya faham. Kita berhak, kita yang mencalonkan bapa presiden kita. 5 tahun sekali kita yang pergi pangkah. Kita ada hak bersuara, suara rakyat ya, berhak bersuara. Tidak negara demokrasi. Itu saya faham. Masalah dia sekarang, kau tahu tak? Aku bukan macam kau makcik atau pakcik. Engkau bolehlah. Orang tak sentuh negara aku ya. Orang tak burukkan negara aku relax je. Okey, kalau orang sentuh negara aku baru aku marah ya. Biarlah dia nak sentuh negara luar. Aku peduli apa? Itulah kau. Kau manusia yang pentingkan diri sendiri. Kau tak berkawan ramai. Kau berkawankan dalam lingkungan kau je. Orang-orang kau saja. Kau tak berkawan dengan orang luar. Orang luar pun manusia. Dia pun saudara Islam kita. Mungkin kau tak berkawan dengan warga asing. Kau tak pernah berkawan dengan itu sebab kau pentingkan diri kau sendiri. Aku bukan macam kau. Ya, pentingkan diri sendiri. Yang dia hinakan bangsa dia. Dia hinakan orang-orang dia. IQ 78 lah. Kumpul kebau lah dengan Bangladesh lah. Apa lagi? Apa lagi yang dia tak hina? Kuat menipu lah. Menghina bangsa dia sendiri. Saya nak tanya makcik. Kalau saya menghina bangsa saya sendiri, ya, di luar negara, adakah itu salah satu perkara yang wajar? Adakah itu bagus? Kau nak apa yang kau cakap ni makcik? Pakcik, membandingkan kemajuan. Hello. Kalau setakat membandingkan kemajuan tak ada masalah. Masalah dia sekarang, memburuk-burukkan sesama manusia. Tak fahamlah. Apa hak kau? Apa kapasitas kau? Okey, kau cakap dia hina bangsa, dia biarkanlah. Hello, bangsa dia pun manusia. Kita berhak kau. Kalau makcik ni ada akal, ya, ada agama, kita ni tak berhak untuk menghina sesama manusia tanpa mengira bangsa, agama atau negara. Sekalipun dia bukan sealiran saudara Islam kita, kita tak berhak menghina dia. Sebab dia manusia. Apa yang kau cakap ni? Apa yang kau cakap ni? Membandingkan kemajuan Malaysia. Dia membandingkan kemajuan Malaysia. Okey, setakat kau nak bodek negara aku, kau nak menjilat negara aku, negara Malaysia, tanah air, ya, tumpah darahku. Aku tak kisah lagi. Tapi kau jangan heretkan negara kau hinakan negara kau. Kau buat pembandingan ya. Oh, negara aku teruk sangat. Ya, ekonomi, orang-orang dia mentaliti, orang-orang aku buruk, busuk lah, inilah ini. Lepas tu kau puji negara aku. Ini orang Malaysia ini. Macam negara aku tak pernah buat dosa. Tak ada jenayah. Kau setakat cari makan, udahlah datang sini. Kau orang susah kan. Dan merempat dekat negara aku, cari makan. Ya udah. Ya, ikut saluran yang betul. Tak ada masalah. Tak perlu kau nak lebih hari-hari yang kau nak menyalak ya. Kau nak meroyan dalam social media untuk bagi tahu orang-orang aku, orang-orang Indonesia macam ni teruk, ini buruk-buruk je kau nampak orang-orang Indonesia, orang bangsa kau. Yang baiknya kau tak nampak. Kau pura-pura tak nampak. Yang bangsa aku yang buat buruk-buruk ya, engkau tak nampak. Tapi yang baik-baiknya kau nampak. Dia macam terbalik lah. Bangsa kau sendiri, kau nampak keburukan, kebaikan kau tak nampak. Tapi dalam bangsa aku yang kau nampak, kebaikan, keburukan kau tak nampak. Dia terbalik. Dia orang mempunyai agenda masing-masing. Ya. Ada kepentingan diri sendiri. Ada kepentingan tu. Itu semua. Nak berkuah-kuah. Ya. Tanpa, apa orang cakap apa? Tak ke mana pun. Nak berkuah-kuah tanpa halal tuju. Ya.